Kembali lagi di MHI, kita terus saja ingin bercakap tentang wakaf dan infak pembinaan Masjid Bestari Perdana Pasir Gudang Johor. Terus saja kita ingin bersama dengan jurucakapnya. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan. Ramadan Karim, insyaAllah. Baik, Ustaz, sebagai permulaan mungkin apa yang Ustaz ingin kongsikan kepada penonton? Silakan. Allah SWT berfirman, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alakumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, moga kamu sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa ni adalah cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Ciri takwa ada dua T, takut tapi taat. Dan nak tahu siapa orang yang bertakwa, dia ada 3 P, 1 B. Ali Imran 134. Yang pertama pemurah, suka bersedekah waktu senang ataupun susah. Kedua, seorang yang penyabar, mengawal hawa nafsunya daripada marah. Dan ketiga adalah seorang yang pemaaf. Dunia yang luas ini terasa sempit bagi seorang yang pendendam. Tetapi seorang yang pemaaf, dunia yang sempit dia rasa luas. Dan Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. Ayo, pada pagi ini, jom sama-sama kita pujuk hati kita. Sama-samalah ingin menjadi orang yang bertakwa dengan suka bersedekah. Berbelanja untuk agama Allah. Dan ingat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang memberitahu, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di syurga. Jadi pada hari ini kita bercerita tentang Masjid Bestari Perdana. Tuan-tuan, surau yang ada, surau Al-Ghufran, dah lebih 10 tahun. Surau ni sempit dan tak mampu lagi untuk menampung jemaah kerana penduduk di sini sepuluhan ribu. Dan rata-ratanya adalah umat Islam. Kami memerlukan masjid untuk kami dirikan solat Jumaat dan solat fardu seperti biasa. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan. Surau masjid penuh orang semayang. Melempah ruah kat sana. Terutamanya pada awal 10 Ramadan ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedih, surau ni dah tak mampu menampung jemaah sehingga mereka terpaksa semayang Jumaat di masjid yang berdekatan. Dekatnya bukan dekat sebarang dekat, 5 hingga 7 kilometer. Ada juga penduduk yang tak sempat pergi ke sana. Kerana masjid yang terdapat 5 hingga 7 kilometer tu juga menjadi tumpuan penduduk-penduduk di situ. Bayang 20,000. Masjid boleh muat hanya 1,500 orang. Rata-ratanya umat Islam. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nombor akaun dah tertera. Masuk ke Facebook dan kalau boleh masuk ke layari www Masjid Bestari Perdana. Kat situ tuan-tuan akan nampak setiap sumbangan tuan-tuan akan meningkatkan jumlah di paparan tersebut. Tuan-tuan tak payah lagu, tak payah bimbang. Kami dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk membina sebuah masjid yang baru, Masjid Bestari Perdana, di atas tanah yang seluas 5 ekar. Dan masjid yang bakal dibina ni bakal boleh memuatkan lebih daripada 1,500 orang jemaah. Bayang selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, mengaji Al-Quran, pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Tuan-tuan, kita ni mungkin rumah pun sewa lagi, duit pun tak mampu nak beli rumah. Tapi dengan berinfak untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana, Allah binakan bangunan seumpamanya di dalam syurga. Tuan-tuan, ini down payment kita nak bina maligai ataupun bangunan seumpamanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, barang sesiapa yang membina masjid, nescaya Allah akan binakan sebuah bangunan seumpamanya di dalam syurga. Rebut peluang ni tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kenapa dah tunggu mati baru nak sedekah? Sebagaimana sesalan yang dinyatakan dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Andai kau tangguhkan ajalku, ya Allah, aku ingin bersedekah. Ya Allah, itu sesalan orang-orang yang dah meninggal dunia. Tuan-tuan, kita tak tahu, kita kumpul harta dan kemudiannya kita tinggalkan di dunia. Kenapa kita tak jadikan saham akhirat, pencen kubur kita dengan berinfak untuk pembinaan Masjid Bestari Perdana? Mungkin Plentong
Johor Bahru di Pasir Gudang, tuan-tuan. Jadi Ustaz merayu pada semua orang ramai, terutamanya orang yang duduk di Pasir Gudang, boleh datang dan tengok tapak pembinaan ini. Jadi sama-samalah kita bangunkan masjid ini, Masjid Bestari Perdana, menanti sumbangan daripada anda. Ini adalah perjuangan bersama. Kita perlukan 6 juta, tuan-tuan. Tapi kutipan agak menyedihkan setakat ni baru sampai 1.4 juta lagi. Jadi kita perlukan lebih daripada 3,5 juta lagi. Tuan-tuan, tolong masuk ke www Masjid Bestari Perdana. Dekat situ kita akan dapat data yang detail. Tuan-tuan jangan risau, semua sumbangan tuan-tuan akan digunakan sepenuhnya untuk pembinaan Masjid Bestari Perdana. InsyaAllah, Ustaz doakan mereka yang menyumbang, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga sekeluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Antara sedekah terbaik adalah sedekah untuk membina rumah Allah. Ya, bayangkan ya kalau anda bernama RM1, yang mana anda telah pun meletakkan satu batu bata dalam rumah Allah. InsyaAllah. Wakaf anda walaupun kecil tetapi membesar di sisi Allah SWT. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik, jurucakap pembinaan Masjid Bestari Perdana. Terima kasih Ustaz. Selamat Ramadan. Okey, kita nak terus saja bersama dengan Anim. Silakan Anim. Baik, terima kasih Afan.